Hai, saya Mr. Lesini. Mari kita tengok Form 5 MS bab 3 pengamiran. Macam mana nak cari luas kawasan Belorik? Contohnya, kalau sini ialah luas kawasan Belorik, macam mana nak cari? Kalau nak buat kawasan Belorik, formula dia adalah ini. Kalaulah dia punya luas adalah daripada graf dan ke arah paksi Y. Nampak tak? Luas dia daripada lengkung, dia semua bagi paksi Y. Dia sentuh kat paksi Y. Berarti formula yang you kena pakai kat sini adalah pengamiran dua nilai, iaitu sini dan sini. Kena letak sini nanti. Dan lepas tu sebab dia bagi ke arah paksi Y, so kena letak dy. So kalau sini dy, sini mesti terbalik, kena letak x. Dan ada dua nilai dia. Nanti kita cari langkah yang kedua. Cari nilai kat sini. Sini kita panggil apa? Sini kita panggil pintasan Y. Apabila you kat pintasan Y, X mesti kosong. Artinya sekarang kita kosongkan dia punya nilai X dan kita boleh dapat nilai Y dia. Daripada sini sudah nampak nilai Y dia ialah nilai Y adalah sama dengan negatif 1. Sini pula nilai Y dia sama dengan positif 3. Siap, sudah dapat. Sini negatif 1 dan sini adalah 3. So, masukkan dalam formula. Sini negatif 1 sampailah 3. Lepas tu, ganti masuk X ke dalam. So, lepas you ganti masuk negatif 1, 3. Masukkan ini ke dalam dan apa yang you kena buat ialah ada kurungan, artinya kena buka. Kembangkan. So, kalau you kembangkan, saya tidak tunjuk macam mana kembangkan. Let's say saya sudah habis kembangkan, saya akan dapat negatif Y kuasa 2 tambah dengan 2Y tambah dengan 3 dy. Sekarang next step buat pengamiran. Pengamiran berarti kuasa tambah 1 letak bawah. Kuasa tambah 1 jadi 2 letak bawah. Kuasa tambah 1 jadi 3Y. Kalau 1Y saja, tak payah tulis nombor kat bawah. Siap. Lepas tu masukkan nombor 3 negatif 1. Lepas tu saya permudahkan sini. Potong 2, habis. Sekarang ganti 3 dulu. Masukkan 3 dulu. Artinya, you akan dapat begini. Ganti 3 masuk. Artinya, you dapat negatif 3 kuasa 3 per 3 tambah masukkan 3. 3 kuasa 2 tambah masukkan 3. Siap untuk ganti nilai 3. Lepas tu api buat? Tolak. Buka lagi kurungan. Masukkan negatif 1. Artinya negatif 1 kuasa 3 per 3. Tambah dengan masuk sini pula. Negatif 1 kuasa 2. Tambah dengan 3 darab. Negatif 1. Lepas tu ialah kalkulator. Tekan habis. You akan dapat jawapan 32 per 3 unit kuasa 2. Siap. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.